Mendengarkan suara saya? Yes, you can. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Uh, saya sebenarnya dua-dua nama tu nama saya. Saya ada hantar itu, lepas tu saya hantar yang latest. Yang satu lagi tu kira maksudnya saya tak present lah. Maksudnya saya present yang latest lah. Okey, okey, tak Ya, apa. insyaAllah. Okey, okey, terima kasih puan. Okey, nampak ke slide saya? Nampak. Okey, boleh Nampak? lanjut. Jelas? Okey, baik. Okey, present saya ni berkongsi systematic literature review ataupun SLR yang berkaitan dengan dilema digital, pembelian impulsif dan buy now pay later. Short form dia BNPL lah. Okey, analisa impak perkhidmatan buy now pay later daripada perspektif ekonomi syariah. Okey, saya sendiri sebagai seorang pelajar sarjana Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin ataupun singkatannya Unisiraj. Okay, abstrak kajian ini menganalisis fenomena pembelian impulsif melalui buy now pay later seperti Shopee Pay Later dan kesan terhadap pengguna terutama Gen Z, generasi Z. Kita boleh dikatakan generasi Z ni adalah digital native lah yang hidup dengan digital. Dapatan menunjukkan pencanggahan antara tingkah laku ini dengan prinsip maqasid syariah iaitu penjaga harta, fis al-amal al-mal akibat unsur pembaziran, israf dan ketidakpastian gharar. Ini abstrak kajian. So evolusi e-dagang dan buy now pay later. Dominasi pasaran dominasi pasaran Shopee menduduki tangga teratas lah e-dagang di Malaysia 2022 dengan 18 juta kunjungan. Inovasi buy now pay later, sistem beli sekarang bayar kemudian, menawarkan akses segera kepada barang tanpa bayaran pendahuluan. Sasaran Gen Z golongan muda yang mengutamakan kepatasan transaksi sering terperangkap dalam pembelian tidak terancang. Itulah dikatakan impulsif. So masalah dan konflik nilai, dilema tingkah laku pengguna sering didorong oleh emosi dan FOMO, atau FOMO ni yang panjang dia adalah fear of missing out. Okey, ciri jualan kilat ataupun kita flash sale dan paparan visual yang menarik dan di aplikasi e-dagang melemahkan kawalan kenduri rasional. Konflik konflik syariah, pembelian impulsif bertentangan dengan prinsip al-istiqsad fi al-nafaqah, kesederhanaan dalam perbelanjaan. Ia membuka ruang kepada hutang yang tidak perlu dan kemudaratan kewangan. Ini kita fokus kepada masalah kita. Dan metod kajian ada untuk SLR kita gunakan pendekatan menganalisis kajian-kajian lepas secara tersusun dan komprehensif. Protokol PICO menggunakan kaedah Population Intervention Comparison Outcome untuk menyaring artikel yang relevan. Sumber data kita menggunakan Google Scholar. Kita daripada beratus-ratus tu kita dapat 12 artikel akademik dalam tempoh 5 tahun terakhir lah yang kita guna bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan realiti pembeli impulsif, definisi dan pencetus pembeli impulsif adalah tindakan membeli secara spontan tanpa perancangan, didorong oleh keinginan kuat dan keputusan pantas. Ni disebabkan kurang sakit membayar. Buy now pay later ni, BNPL ni mengurangkan rasa bersalah semasa membeli kerana bayaran ditangguh. Dan yang kedua disebabkan rangsangan visual, promosi visual yang agresif di aplikasi memanipulasikan emosi pengguna. Mekanisme buy now pay later, beli sekarang bayar kemudian, satu inovasi kewangan digital yang membenarkan pengguna menangguhkan pembayaran ataupun membayar secara ansur. Daya tarikan utama, proses kelulusan kredit yang pantas dan integrasi lancar dalam aplikasi e-dagang menjadikan pilihan utama generasi muda berbanding kad kredit konvensional. Okey, risiko dia kat sini menciptakan ilusi kemampuan kewangan, sedangkan kita tak mampu tapi kita dapat kemudahan tu, kita jadi ilusi lah, seolah-olah macam berlaku dalam AI jugalah, halusinasi kan. Okey, dapatan kajian literature
faktor yang kat sini kita ada 3 faktor: kepercayaan dan kemudahan. Dapatan utama kita adalah Gen Z lebih cenderung menggunakan buy now pay later kerana mudah diakses dan dianggapkan selamat tanpa memikir implikasi kewangan jangka panjang. Pencetus impulsif: penggunaan buy now pay later menyebabkan tahap pembelian impulsif yang tinggi berbanding kaedah e-wallet dan tunai ataupun cash on delivery. Literasi kewangan: pengguna dengan literasi kewangan yang rendah lebih rentan ataupun banyak kepada hutang konsumtif dan gagal memahami risiko bayar lewat. Okey. Analisis ekonomi syariah. Israf yang tadi kita sebut 3 tadi. Israf berlebihan berbelanja harta dengan perkara yang tidak mendesak ataupun tidak perlu, didorong oleh hawa nafsu. Gharar: tidak kepastian dalam kemampuan membayar balik hutang di masa hadapan akibat keputusan tergesa-gesa, iaitu impulsif tadi. Fis al-amal, menjaga harta ni. Prinsip maqasid syariah untuk menjaga harta daripada kebinasaan hutang yang tidak terurus. Kecenderungan pembelian impulsif, kebanyakan buy now pay later tinggi, e-wallet sederhana dan tunai paling rendah lah. Okey, last kita kepada kesimpulan dan cadangan. Pengukuhan literasi kewangan Islam adalah kritikal untuk membendungkan budaya israf dan ekonomi digital. Penggunaan perlu sedar bahawa setiap transaksi bukan hanya soal kemampuan kewangan, tapi juga kepada accountability syariah. Yang lebih kurang dari macam kita dengar daripada profesor-profesor pagi tadi, dengan ada ilmu kewangan Islam atau pada Islam tu, dia menyelamatkan kita lah dalam ekonomi digital ni. Itu sahaja presentation saya petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah.